here. Assalamualaikum and hi. In today's modern world, business has become an important part of daily life. Every day, we buy food, clothes, gadget, and use many different services provided by business. Business help the economy grow, provide job opportunity, and improve our quality of life. However, without ethics, business can also create problems such as fraud, pollution, corruption, and unfair treatment towards society. Ethics is important because it teaches business to actually honestly, responsibility and fairly. Ethically, business not only focus on profit but also care about consumer, employees, society and the environment. In this video, we will explore several important topics related to business, ethics, and community awareness. We hope the awareness video can encourage society to practice ethical value in daily life. Assalamualaikum bang. Saya nak cari untuk belajar ni. Waalaikumsalam dek. Kat sini saya ada dua jenis handphone. Kat satu saya ada 14 Pro Max dan untuk yang kedua ni dia rendah sikit, 13. So kedua-dua handphone ni dia second hand. So satu handphone ni untuk harga dalam 2,000 lebih dan satu lagi ni dalam 1,000 lebih. So adik yang pilih yang mana? Betul ke bang? Ni original punya? Jangan risau dek, kat sini handphone kami semua original, tak ada yang fake buatan Cina tu. Nanti kalau rosak tu macam mana? Boleh return ke? Okey, kalau rosak, kami akan boleh dapatkan return tu dengan secepat mungkin. Cumanya, adik sekarang ni adik nak pilih yang mana ya? Ish, kenapa phone ni cepat panas Baru pakai sehari je ni dah panas ni. Kena call ni. Hello, ni siapa ya? Assalamualaikum. Bang, ni saya ni yang beli phone abang semalam tu. Phone saya rosak lah. Macam mana ni? Boleh return ke? Oh, yang hari tu punya. Oh, baru nak beli dek. Tak boleh macam ni. So, itu bukan tanggungjawab saya. Assalamualaikum kak, saya nak beli phone. Waalaikumsalam. Nak cari phone apa tu dan bajet dia berapa? Bajet dia lebih kurang macam 800 macam tu lah. Okay, kita ada bajet 800. Ada dua. Yang ni Android, yang ni iPhone. Tapi iPhone ni 800 lebih sikit. Yang ni ngam-ngam 800. Tapi saya kena jujur, yang ni refurbish. Maksudnya, yang ni masih boleh gunakan. Tahan lama. Oh, maknanya ni bukan baru lah. Oh ya, dia masih ada warranty dan masih terjaga. Maksudnya kalau guna ni memang orang kata kualiti tu mantap lah. Oh, faham. Terima kasih sebab jujur. Sama-sama, sebab dalam Islam perniagaan ni pun harus jujur dan perniagaan tu untung pun penting juga. Okey, jadi masa tu pun awak nak yang ni ke yang ini? Macam tu saya nak iPhone ni lah sebab dia harga dia 800 lebih je kan. Jadi saya ambil yang ni. Jadi lepas ni saya lebih yakin nak beli dekat sini. Islam teach business owner to practice honesty, fairness and responsibility. Fraud and deception are prohibited because they are deny trust between seller and customer. Ethical business practice help create long-term relationship and bring bliss in life. Pada pendapat Encik, bagaimana perniagaan membantu masyarakat? Kalau pendapat saya lah, dia membantu masyarakat dari segi membuka peluang pekerjaan lah untuk masyarakat sekeliling ni. Pada pendapat Encik pula, bagaimana perniagaan membantu masyarakat? Bagi pendapat saya, perniagaan dapat membantu masyarakat dari segi menjual barangan dan perkhidmatan untuk kawasan sekitar. Untuk keperluan seharian lah barangan tu.
Untuk soalan kedua, adakah semua perniagaan memberi kesan positif kepada masyarakat? Bagi saya, tak semua perniagaan ni datangkan kesan positif sebab ada juga perniagaan yang jenis dia dia tipu daripada segi kuantiti, kualiti, mungkin mungkin barang tu harganya rendah tapi dia jual harga mahal. Tak samalah dengan kualiti yang dia bagi tahu dekat orang. Bagi pendapat Encik pula, adakah semua perniagaan memberi kesan positif kepada masyarakat? Bagi saya, kebanyakannya banyak perniagaan yang berikan positif pada masyarakat. Contohnya perniagaan tu dia boleh bagi dana untuk komuniti setempat ataupun boleh bagi beasiswa kepada pelajar. Itulah kesan positif dia. Untuk soalan ketiga, apakah tanggungjawab syarikat kepada komuniti? Kalau tanggungjawab syarikat untuk komuniti ni dari segi jaga kebajikan dia kebajikan dari segi pekerja, masyarakat, dan satu lagi kita buatkan contoh sumbang daripada segi program yang mendatangkan manfaat kepada penduduk dan komuniti setempat lah, seperti membersih, gotong royong, buat komuniti lah untuk masyarakat setempat gitu. Bagi pendapat Encik pula, apa tanggungjawab syarikat kepada komuniti? Bagi saya, tanggungjawab syarikat kepada komuniti ni, satu syarikat tu boleh buat macam CSR, contohnya gotong royong bersihkan pantai, gotong royong macam-macam lah. Yang kedua pula, syarikat tu juga perlu membayar cukai dengan jujur supaya duit yang disalurkan tu kerajaan dapat menggunakan duit tu untuk kegunaan awam. Contohnya baiki sekolah ke, pada hospital ke, macam tu. Untuk soalan terakhir, apa akan jadi jika syarikat hanya fikir keuntungan? Bagi saya, kalau syarikat tu dia fikir keuntungan je, mungkin ada benda yang kekurang lah. Contoh macam dia abaikan kebajikan pekerja, keselamatan pekerja dan pengguna. Selain daripada tu juga boleh mengurangkan daripada segi kualiti daripada segi produk lah. Dia fikir kejap keuntungan je tapi kualiti produk tu dia tak jaga, bagi kesan pada masyarakat jugalah. Untuk soalan terakhir, apa akan jadi jika syarikat hanya fikir keuntungan? Apa yang akan jadi, mungkin pekerja akan terkesan lah sebab company dia nak fikir untung je tapi kebajikan pekerja pun tak jaga. Contoh dari segi kerja lebih masa tak dibayar, dari segi dia orang punya medical pun tak ada. Jadinya dari segi pengguna pula mungkin produk dan kualiti produk pun akan terjejas sebab yelah company nak untung sangat kan, jadinya menyebabkan produk kualiti tu pun low. Jadinya kepercayaan orang awam terhadap company kita pun terjejas. Itu. Corporate Social Responsibility, also known as CSR, refer to company effort to contribute positive to society and the environment. Many companies today organize charity program, volunteer activity and environment campaigns to help community in need. CSR activity not only improve company reputation, but also strengthen relationship between business and society. Responsible company understand that success is not only measured by profit, but also by contribution toward people and the environment. Through CSR activity, business can inspire society to care more about community and society responsibility. For example, companies provide food donation, scholarship and free educational program for underprivileged communities. Other organizations focus on environmental protection by organizing recycling campaigns, trees planting activity and reducing plastic waste. This action shows that business can play an important role in creating a better and healthier society. When company actively support communities, customer and employees feel more proud and connected to the organization. CSR also encourages teamwork and kindness among employees through volunteer activity and company service.
In today's modern business world, consumers prefer companies that are ethical, responsible, and caring towards society. This proves that CSR is not only beneficial for society but also important for long-term business sustainability. By balancing profit, people, and the environment, company can achieve success in a more meaningful and responsible way. Cantik je kasut ni, murah pula tu. Wow, cuba tengok review dia. Wow, review berkotak kata okey, 5 bintang pula tu. Dah review dia okey lah, boleh beli ni. Dia nak try lah, beli apa lagi. Ui, murah baik. Okey, aku dah beli dah warna ni. Cantik. Oh, okey. Tunggu barang sampai dah ni. Tak sabar tu, barang sampai ni. Okey. Ada parcel lah. Ni barang kau. Yang kau order itu. Ya, aku order hari tu. Jom. Datang. Wih, bukan ke kau order warna coklat? Kenapa sampai warna hitam? Nanti kau contact seller lah. Tak baik tu macam ni. Wah, kenapa kualiti dia pun macam tak okey je ni? Kau lah contact seller tanya macam mana barang kau tu. Boleh lah. Esok lah macam tu. Okay. Simpan lah. Jom kita call seller nak cari kepastian. Boleh, aku nombor je. Ya, ada aku ada. Ni 01 ni. Okey. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pasal barang saya hari tu. Saya ada beli barang. Tapi saya order colour lain, yang dapatnya colour lain. Tak sama pun macam dekat iklan tu. Kualiti dia pun teruk lah. Maaf, barang memang tak boleh nak return ya. Sebab saya pun ikut polisi kedai juga. Tak nak awak kena ambil je barang tu. Sebab memang tak boleh nak return. Lepas tu macam mana ya? Ini kira seller tipu lah. Tak sama macam iklan. Pelanggan pun ada hak kan untuk dapat kualiti yang bagus. Ya, saya tahu memang pelanggan ada hak. Tapi memang saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya pun ikut polisi kedai juga. Jadi apa-apa memang saya tak boleh nak bantu awak. Okey? Okey. Terima kasih ya. Consumer have right to truthful information, safe product and fair treatment. Unethical business practice such as fake advertisement and scam can harm consumer and reduce trust. Business should practice honest and transparency to protect consumer rights. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kami akan bentangkan chapter 9 iaitu etik dan ekologi and environment. Kalau kita tengok sekarang ni, isu alam sekitar ni semakin serius. Contohnya pencemaran udara, sungai yang kotor dan penebangan hutan yang berlebihan. Sebenarnya banyak masalah ini datang daripada aktiviti perniagaan yang tak terkawal. Dalam dunia bisnes sekarang, syarikat ini bukan hanya fikirkan pasal keuntungan semata-mata, tapi kena memikirkan juga berkenaan tanggungjawab untuk jaga alam sekitar. Sebagai contoh, ada kilang yang lepaskan asap dan bahan kimia sampai mencemarkan udara dan air. Benda ni boleh menjejaskan kesihatan manusia dan hidupan yang lain. Selain itu, penggunaan sumber alam secara berlebihan pun boleh menyebabkan perubahan iklim dan kerosakan alam sekitar. Kalau syarikat ni tak ambil serius pasal environmental ethic, mereka mungkin boleh hilang kepercayaan pelanggan pada masa hadapan. Sekarang ni saya akan sambung dengan isu sustainability dan tanggungjawab syarikat terhadap alam sekitar.
Sekarang ni kita boleh nampak banyak penggunaan plastik dalam produk dan packaging. Masalahnya, plastik ini ambil masa yang sangat lama untuk lepas. Bila sampah plastik terlalu banyak, ia akan mencemarkan laut dan hidupan yang ada di laut. Contohnya kura-kura, ikan dan sebagainya, dan membahayakan hidupan marin. Sebab tu banyak syarikat sekarang mula guna pendekatan yang lebih mesra alam. Contohnya macam kita guna tenaga boleh diperdayai, kurang penggunaan plastik dan amal recycle dalam operasi syarikat. Selain itu juga syarikat boleh buat program CSR seperti penanaman pokok dan kempen kesedaran alam sekitar. Macam contohnya kita boleh buat gotong royong dan kita buat vlogging untuk membersihkan di kawasan alam, pantai atau sungai dan lain-lain. Program macam ni bukan sahaja bantu alam sekitar tapi boleh tingkatkan imej syarikat juga. Kerajaan pun ada peranan penting dengan menetapkan undang-undang untuk memastikan syarikat ikut peraturan alam sekitar. Kalau syarikat langgar peraturan, mereka boleh dikenakan denda atau tindakan undang-undang oleh kerajaan Malaysia. Jadi, secara keseluruhannya, penjagaan alam sekitar ni sebenarnya tanggungjawab semua pihak, termasuk syarikat, kerajaan dan masyarakat. Jadi, sebagai pengguna pun, kita ni kena lebih bijak dengan menyokong syarikat yang mesra alam dan kurangkan pembaziran dalam kehidupan harian. Kalau semua pihak bekerjasama, dia macam lebih mudah untuk kita capai alam sekitar yang lebih bersih dan selamat. Jadi, kesimpulannya, etika terhadap alam sekitar ni sangat penting dalam dunia perniagaan moden. Syarikat yang berjaya bukan dinilai hanya keuntungan saja, tapi juga bagaimana mereka menjaga alam sekitar dan memberi kesan positif pada masyarakat. Jadi kalau perniagaan ini perlulah seimbangkan keuntungan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar di masa depan yang lebih baik. Jangan fokus kepada keuntungan semata-mata dan tak fokus kepada alam sekitar. Okey, itu sahaja daripada kami, topik 9. Sekian, terima kasih. Untuk soalan pertama, adakah pakcik ada peraturan atau cara tertentu untuk memastikan pelanggan mendapat layanan yang baik dan produk yang bersih? Ada. Okey, and soalan kedua, bagaimanakah pakcik berinteraksi atau membantu masyarakat sekitar pantai, contohnya pelanggan atau peniaga lain? Okey, bila dia buat apa, kita kena tegur lah. Sebab kita nak suruh pantai kita bersih. Baru pelancong-pelancong tu mari sedap tengok. Bila kotor, pelancong akan mari, dia akan komen dalam FB dan TikTok. Jadi bila kita tengok, dengar dari komen tu, jadi kita sakit hati. Okay, untuk soalan ketiga, apakah langkah yang pakcik ambil untuk memastikan perniagaan berjalan dengan baik dan pelanggan berpuas hati setiap hari? Kita jaga kualiti makanan kita, kebersihan kita, dan tempat-tempat kita ni nak kena komen lah untuk tarikan pelanggan lah. Yang utamanya percakapan kita lah. Kena kata orang sopan dengan customer tersebut. Itulah. Untuk soalan keempat, bagaimanakah pakcik tahu pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan atau aiskrim yang dijual? Dan adakah pakcik menerima maklum balas daripada pelanggan? Kita kalau buat tu sebab kita tiap kali kita bagi jual tu, kita akan tanya feedback dia orang. Dia kata alhamdulillah tu syukur pada kita orang. Untuk soalan terakhir, jika berlaku masalah seperti pelanggan tidak puas hati atau salah faham, macam mana pakcik menyelesaikan masalah tu? Kita minta maaf. Kita minta maaf ataupun kita pulang balik duit dia ke. Kalau dia buat puas hati lah, ada benda yang kena daripada kita akan minta maaf dengan dia. Dengan salah kita lah, kita ingatkan salah kita. Itulah. Terima kasih. Ethic, trust, responsibility and respect in society. Business should not focus on profit but also care about people and environment. Consumer, business and communities all play important role creating an ethical society. Together, we can build a safer, fairer and more responsible future. Untuk soalan terakhir, apa akan jadi jika syarikat hanya fikir keuntungan? Okey, balasan apa? Mata aku nak, aku nak sehat.
Ethics is important because So, it is business to adik yang actually pilih yang mana? Di pendapat Encik pula, apa tanggungjawab syarikat kepada komuniti? Ah,